Assalamualaikum, hai. Hari ini kita berada di Bera Pahang untuk sebuah projek rumah banglo di atas tanah sendiri, iaitu tanah lot. Jom kita masuk. Assalamualaikum Encik Arif. Hai, waalaikumsalam. Encik Faiz? Ya, saya Encik Faiz. Okay. Selamat datang ke Bera Pahang. Saya sangat impress. Cantik rumah Encik Faiz. Alhamdulillah. Boleh saya tahu rumah siapa ni? Okey, menarik. Rumah ni dia penduduk asal di Kampung Bera. Dia memang dekat kawasan Bera Pahang dan dia bina rumah ni atas tanah sendiri. Wah, Dan rumah ni dibina, dia ada 6 bilik. Dia ada master bedroom, dia ada 4 bilik anak, lepas tu ada mid room. Dia ada ruang tamu, dia ada dapur kering dengan dapur basah dan juga bahagian laundry dia semua lengkap dalam rumah ni. wow, komplit. So kita sekarang berada di Sekarang kita di bahagian foyer. Kalau Encik Arif nak tahu, ni bahagian foyer. So untuk rumah banglo kebiasaannya kena ada foyer ni untuk ruang menunggu. Okey. So sebab tadi bila Encik Arif masuk, ni ruang menunggu lah dulu sementara kita nak sambut. Nak bawa ke arah sana ke, atau terus nak ajak makan pun tu tak ada masalah. Ruang ni sangat penting. So kita nak menunggu sini. Lepas ni kita nak ke mana? Jom kita pergi ke living hall. Saya tunjukkan macam mana pergerakan dia. Jom. Okay. Encik Arif, inilah living hall untuk rumah ni. Wow, cantik. Cantik Cantik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya suka lah konsep ni. Ya, tapi cantik. saya nak tahu jugalah apa sebenarnya kisah ni, apa yang terjadi kat rumah ni sebenarnya. Okey, kisah rumah ni menarik. Kisah rumah ni, dia bina rumah ni atas tanah kosong sebenarnya. Dan dia dah bina dah separuh jalan. Bila dia dah bina separuh jalan, dia kebetulan waktu tu nak cari ID. Okay. So dia telefon ID, kebetulan dia call telefon Mami Home, saya yang jawab. Okay. So dia telefon dia situ, dia cakap, Faiz, nak minta bantuan, nak tengokkan rumah saya sebab saya tengah bina rumah atas tanah kosong ni. Jadi nak tengok betul ke tak saya buat ni. So apa masalah yang kita datang? Bila kita datang, rumah ni tak ada layout plan yang betul. Okay. Maksud layout plan yang betul ni, ruang tu tak, space dia kurang, kedudukan ruang tu, cahaya dia tak jaga, flow traffic, benda-benda macam tu. Betul lah. Betul lah kita kena jaga benda-benda tu semua sebab kita sayang rumah banglo kan. Kalau kita tak jaga nanti takut jadi macam rumah teres. Betul lah. Sebab kita orang yang bina rumah atas tanah kosong ni, dia pakai batu yang sama, simen yang sama, besi yang sama, tapi hasil dia berbeza sebab orang lain dia bina ada layout plan yang betul. Itu memang ramai orang terlepas pandang. Itu penting yang layout plan ni. Ramai yang terlepas pandang. Ramai betul yang terlepas pandang. Dan kenapa dia ambil ID? Okay. Ada 3 je sebab. Pertama, dia tak ada masa nak urus sendiri. Okay. Nombor 2, dia tak tahu nak mula daripada mana pun. Dan nombor 3, betul ke kalau buat sendiri ni lebih menjimatkan? Saya suka point Cik Faiz sebab ramai yang betul dia terlepas pandang. Sebab apa? Orang rasa macam boleh buat sendiri. Betul. And then ada eager lah. Maksudnya ada kesungguhan nak buat sendiri. Tapi takut jadi double cost. Betul? Takut tak dapat macam ni lah. Tak dapat ruang cantik macam ni. Ya. Sebab kedudukan yang kita susun ni adalah mengikut space ruang yang orang kata selesa. Sebab kita tak pecah pun banyak dalam rumah ni. Sebab dia dah bina dah, tak naklah double cost dan sebagainya. Kita gunakan balik ruang yang ada, cuma kita ada pecah sikit-sikit je lah. Itu yang kita bantu. Saya suka lah dengan cerita Cik Faiz. Tak sabar nak pergi tempat lain lah. Jom. Tempat paling menarik sebenarnya dry kitchen. Okey. Jom kita pergi dry kitchen. Oh, nice. Cantik Alhamdulillah. Saya memang puas hati lah tengok. Baru kita kat dry kitchen Ni baru dry kitchen. Saya puas hati lah. Baru dry kitchen, Alhamdulillah. Tapi yang saya pelik ni, saya tengok pada layout plan asal tu. Okey. Saya tengok sini sebenarnya tempat makan. Tapi Betul. macam mana Encik Faiz dan tim ubah area ni jadi ruang dry kitchen pula? Menarik. Sebabnya memang betul ruang ni asalnya ruang makan yang kita datang. Dan ruang yang kita tengok, ruang makan yang sekarang ada ni adalah laluan. So, cabaran rumah ni adalah kita nak yakinkan klien satu ruang tu kita nak ubah ke ruang yang lain. So maksudnya kita nak ubahkan daripada ruang makan tu kita jadikan dry kitchen. So dry kitchen ni nak menempatkan storage. Apa tu dia ada seri dia. So saya pun okey lah kalau kata dry kitchen kat sini. And then sebab saya suka ada view. Betul. And then menarik ada this area pun, dining area pun bila makan pun ada view. So kalau saya sebagai tuan rumah sambil-sambil buat kopi, nak sembang-sembang dengan kawan-kawan, sambil boleh bercakap lah, boleh bersembang dengan kawan-kawan. Dan meja ni boleh menempatkan daripada 6 ke 8 orang.
Kalau lah asalnya ruang dekat sini 4 ke 6 saja. Betul, sempit lah nampak. Sempit, betul. Saya rasa mungkin akan mengganggu dari segi laluan. Ya, traffic flow dekat dalam rumah sangat terganggu. Dan yang menariknya, seri rumah dalam bahagian ruang ni adalah lampu, chandelier dia. Chandelier ni lah yang naikkan seri dalam rumah ni. So dia jadi macam satu orang panggil main point. Betul. Sebab tadi foyer dah ada. Betul. Bila saya masuk tadi kat foyer tu, saya tengok foyer, okey dah cantik. Kalih pula kat belah sini. Tengok belah sini. Wow, ada chandelier lagi. Itu yang menarik, itu yang kita bantu keluarkan layout plan yang betul. Kita ada design. Sebab nak yakinkan klien untuk ubah satu ruang tu sangat-sangat susah. Ya, sebab saya takut kadang design ni kadang-kadang dia tak dapat menempatkan atau menampakkan satu benda tu kan. Bila dah ada 3D saya rasa. Ya, dokumen nombor 2 kita bagi 3D design. So ini adalah exactly sebiji macam 3D. Exactly, kalau kita tengok dekat dalam 3D design, inilah design dia, inilah warna dia, inilah bentuk dia. So berapa persen tu rasa? 98%. Kenapa tak cukup 100? Dalam design kita pakai warna hitam. Tiba-tiba ni nak tukar warna gold colour. Alright. Itu yang kita tak ada 2%. So benda tu boleh adjust lagi dah. Betul, boleh adjust lagi. So itu saja. Jom kita pergi ke ruang kitchen yang lain. Ni tak sabar ni. Jom. Sekejap, Cik Arif, sebelum tu saya nak cerita dulu. Ni kawasan dry kitchen. I see. Patut saya tengok kenapa ada segi besar, cantik pula tu kat sini. Betul. Kenapa tiba-tiba kat sini? So function dry kitchen ni Cik Arif, dalam ID ni kita ada ruang public, semi public dengan private. So dry kitchen ni dalam bahagian public area. So bila tetamu tadi dah duduk apa semua, dah makan, nak basuh tangan apa semua, tak payah pergi wet kitchen. Just sebab dia akan kacau privasi ruang rumah ni, dan dia akan basuh tangan semua kat sini. So sepatutnya tetamu semua settle kat area sini kan, Cik Faiz? Ya. So jom saya tunjukkan wet kitchen. Saya nampak cantik kitchen ni. Tak sabar. Yo, nice. Cantik lah. So inilah ruang wet kitchen. So tadi dry. So kita connect dengan wet kitchen. Betul. Wet kitchen ni ada kisah dia, Cik Arif. Apa kisah rumah ni ataupun kisah ruang ni, ini adalah ruang asal untuk master bedroom. Ini master bedroom dia? Asalnya dalam layout plan tu, ini master bedroom? Betul. So bila kami datang tu, memang inilah ruang master bedroom dia yang sangat orang kata tak sesuai lah untuk master. Bagi saya pun kalau ini master bedroom tak muat ni. Betul. Kata yang kita dah ukur pun waktu tu muat super single. Betul. Dia dalam bilik ni ada katil, kena ada wardrobe dan sebagainya. Jadi kita rasa tak sesuai, kita ubah ke arah wet kitchen. Bijak pandangan Cik Faiz ni. Itu forte di Mami Home. Adalah kita betulkan layout plan. So kalau kita tengok ke sini, sini tempat sinki, ni tempat preparation, peti ais, tu tempat masak. Ni semua ada reason dia. Apa reason dia? Reason ni kalau dalam hukum ID lah, dia kena semua tempat masak, preparation ni semua kena berdekatan. Kalau jauh, contohlah peti ais ni sebelah sana, dia masak kat sini. So kadang-kadang awal-awal rajin, lama-lama kita dah jadi ambil order grab. Betul juga kan. Dah jauh sangat kan. Sebab kita punya positioning tu sangat kena penting. Dan so saya nak memang ada asas dia lah nak buat tu. Design dekat dapur ada asas dia, ada cerita dia, kena ada cahaya. Kalau tidak nanti kita masak macam dekat dom. So tak menarik. Orang rumah kita ni, inilah kawasan idaman diorang. Betul. Sebab apa saya rasa sebagai orang perempuan ni, dia memang akan habiskan masa banyak dekat dapur. So biarlah selesa, ada kipas, ada view. Kipas satu, aircon satu. Betul ada aircon. Betul, sejuk dia macam. Sebab owner ni memang heavy cooking. So dia suka kumpul adik-beradik, dia suka buat makan-makan. Jadi ruang dapur, dia kata, Cik Faiz, dapur saya kena sesuai dan besar. Kalau adik-beradik saya semua akan datang kumpul sini rasa. Tak duduk kat living. Tak nak duduk kat living. So Cik Arif, nampak macam wall, tapi sebenarnya ni adalah hidden door. Hidden door ni dia menghubungkan daripada wet kitchen ke laundry. So tak nampak lah laundry yang baju-baju semua kat sini. Tak nampak sebab benda ni dah jadi privacy. Jadi kita nak elakkan privacy daripada orang luar nampak, so kita tutupkan dalam satu hidden door. Betul-betul sebab yelah benda ni asap semua kan. So laundry memang tak boleh nak terdedah lah. Betul. Good idea, saya suka. Saya memang impress lah dengan dapur ni. Alhamdulillah. Dan kalau kita perasan kat sini, storage dia sangat cukup, melebihi daripada cukup lah sebenarnya. So ada tempat baking, tempat panas dan sebagainya, semua ada dekat sini. So apa storage nak kena cukup kat dapur ni?
Storage yang nak kena cukup, kita kena fikir tempat peti ais kat mana, tempat masak kat mana, sinki kat mana, lepas tu tempat pinggan mangkuk kita ni semua dekat mana. I see, okay. Itu yang kita hasrat kita nak kena tahu dulu. Sebab saya selalu memang kalau kata rumah yang biasa-biasa ataupun standard rumah lah. Betul. Dia nak kena ada tempat Tupperware. And then pinggan mangkuk macam kuali semua tu. Ya, betul. So, logik. Semua tu kita dah sorok simpan kat dalam. Tak payahlah terdedah kat atas. So, nampak tak kemas. Saya minat lah. Minat? Jom saya bawa tempat yang awak lagi minat. Okay. Lalu sini Lalu sini hidden tau. Boleh? Cik Faiz kat mana? Okay, Cik Arif, rumah ni berkeluasan lebih 3,000 square feet. Okay. Dan kalau kita di bahagian hallway ni untuk menempatkan ke ruang-ruang bilik. Oh, ini semua ada bilik ni? Ini semua bilik anak-anak dan master bedroom. Dan kalau kita tengok dekat dinding, kita tak pakai cat, kita pakai full wallpaper untuk satu rumah. Okay. Oh, saya ingat cat. Dahsyat lah dia ni workmanship ni. Memang halus lah kerja dia. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok ini bahagian dinding, kalau kita tengok di bahagian lantai, kita pakai design herringbone. Okay, ini orang sebut herringbone ni. Betul, ni lah design yang trending sekarang ni. Okay. Dan ini bahagian untuk nak letak frame gambar family. Dan ini bilik anak perempuan. Dan Cik Arif rasa sejuk lah. Saya pun perasan tak. Macam dalam mall lah sini. Macam dalam mall. Okay, sebab ni kita kena jaga ventilation dalam rumah. Sebab tu owner, klien kami tu dia cakap, Faiz, saya nak letak aircon. Okay. Supaya the ventilation tu tak adalah ruang ni jadi macam panas. Oh, Cik Faiz, saya perasan rumah ni banyak pakai kaset aircon Okey, inilah kelebihan kalau kita bina rumah atas tanah sendiri. Sebab kita boleh tahu ceiling height tu berapa tinggi kita nak buat. Dan inilah kesesuaian untuk letak kaset. Okey, maksudnya masa sebelum kita nak buat tu, kita dah ada ukuran ceiling ke bawah? Kena ada. Itu memang wajib sebab ada juga kontraktor yang kat luar dia tak sediakan ceiling height dan sebagainya. Oh, Mami Home sediakan? Mami Home sediakan ceiling height, dari segi electrical punya plan semua kita sediakan. Oh, nice. Sebab kita nak jaga ventilation. Sebab kalau kita letak wall unit kat sini, dia sangat tak cantik dekat mata kan. Satu lagi, wall unit pun tak sejuk semacam ni lah. Betul. So dekat depan ni, kita menghala ke bilik master bedroom. Okey, tak sampai lagi bilik master? Tak sampai lagi, jauh besar ni, rumah 3,000 square feet. So ni galeri, dia ada 2 anak perempuan. Dan okey, stop. Ini ruang apa ni Cik Faiz? Tiba-tiba ada kabinet kat tepi ni. Betul. Dia bukanlah dry kitchen. Oh, saya baru ingat. Tadi saya dry kitchen tadi. Oh, bukan. Tadi kita sembang dekat dalam sana ada laundry dan sebagainya. Okey. Sini adalah bahagian ironing room. Saya pun terlepas. Saya tak perasan ramai orang terlepas pandang tempat iron. Ya, betul. Okey. So, kita tunjuk dekat sini. Inilah aksesori dia. Nice. Untuk dia iron dan sebagainya. Okey. Senang. Panggil anak-anak, ambil, masuk dalam bilik. So dia tak nampak semak, so dia kemas lagi. Betul. Dan dia lebih privacy. Okey. So sini sempat storage nak simpan luggage dan sebagainya. Inilah ruang dia. Jangan rapat, ni pintu bilik master pun. Okey. Ada orang? Rasa tak je? Okey. Jom. Wow, ada welcoming walk-in wardrobe. Macam hotel Memang konsep hotel pun owner nak. Oh, okey. Ruang ni ada kisah. Okey. Ruang ni ada kisah dan sebenarnya bilik master bedroom ni, inilah ruang dapur sebenarnya. Wet kitchen. Ni? Ya. Ini dapur dia? Ini dapur dia. Oh, kecil Waktu kami datang tu memang dia kata, Cik Faiz ni lah dapur saya, siap ada tangga ke bawah dan sebagainya. Tapi bila Mami Home nampak benda ni, kami kena bantu. Kita ubahkan daripada wet kitchen, kita tukar kepada bilik master bedroom. Okey, saya tahu sebab apa. Sebab apa? Nak menjaga privasi. Cantik. Itulah betul sebenarnya. So kita berada dekat ruang walk-in wardrobe. Okey. Tempat meja bersiap, ni tempat storage. Macam selalu saya cakap dekat Cik Arif, dalam planning, sini tempat isteri, sinilah tempat suami. Okey, sekarang jadi apa? Tapi bila dah siap, semua isteri fikir. Selalu macam tu lah. Selalu. Okey. Bergaduh. Itu akan jadi kalau tak ada layout plan yang betul. Okey, yalah. So bila dah ada layout plan yang betul, yang mana baju gantung, mana baju lipat, semua kita dah susunkan dah. Okey, so dia dah ada kompartmen dah ada kompartmen dah. So ini island untuk letakkan macam jam-jam tangan ke. Oh, I thought island ni hanya untuk kitchen saja. Tapi dalam master walk-in wardrobe pun boleh buat Boleh. Ni kita kata untuk kepuasan owner sendiri. Okey, so macam owner ada collection jam tangan. Jam, topi, wallet. Kadang-kadang nak letak barang kemas dan sebagainya. Inilah tempat dia. And then dia ada banyak space lah. Maksudnya isteri di sini. Betul.
Sebab kat sini. Dan kat sini masih sejuk sebab ada kaset aircon. So owner nak bersiap lama pun tak ada isu lah. Tak adalah berpeluh dan sebagainya. So jom saya bawa. Ni tempat cermin yang panjang. So baby Cik Arif ada tangga. Wow. Yes. Inilah lagi hotel. Inilah lagi hotel. So boleh duduk Duduk silakan. So owner memang cakap, Faiz, saya nak ada satu tempat reading area dekat dalam bilik saya, nak baca Quran dan sebagainya. Kita sediakan. Yang asalnya ini adalah wet kitchen. Inilah wet kitchen. Okey, tadi faham. Tadi dry. So ini maksudnya wet. Tapi macam kalau jadi itu tak best sangat kan? Kalau lah kita ikut layout plan yang asal, rugi sebabnya dia bina atas rumah tanah sendiri tapi layout plan tu tak betul. Mungkin dia akan menyesal lagi 4-5 tahun ataupun lagi 4-5 bulan dia duduk dia dah menyesal. Mungkin dia akan roboh balik. Mungkin dia akan roboh balik. So konsep bilik ni konsep hotel. Betul. Saya nampak elemen hotel tu macam lampu fluted. Dia banyak ke arah cozy punya mood. Yes. Ni kalau tutup curtain dan sebagainya, insya-Allah kita akan tidur. Kita akan tidur. Selesa. So kalau kita tengok bahagian TV cabinet Cik Arif, kita ada collection item kat sini. Okay. So sini storage lah, nak letak macam kita punya piala ke, achievement ke dan sebagainya. Kitab ke nak letak kat sini tak ada masalah. Dan ada TV, ni lah katil size king. Okey. Layan bola nak tengok Korea. Memang owner cakap dia layan bola. Tapi tim tu nombor 16. Season ni dia tak layan. Itu 16 tu liga mana tu? Liga EPL. Tapi tak apalah Cik Arif, dia pun dah tak tengok kan. Kita tukar je lah. Dia dah tengok Korea dah sekarang. So inilah bilik master. Alhamdulillah kita dapat berjaya yakinkan klien untuk tukarkan satu ruang yang asal yang lain kepada ruang yang lain. Dan klien terima dengan hati yang terbuka. Bila saya tengok bilik master ni, saya yakin yang klien tu memang ada taste. Betul. Memang idaman setiap home owner tu nak ada bilik macam hotel, ada walk-in wardrobe. Ini dah kira macam orang panggil master suite. Betul. Sebenarnya itulah nama dia, master suite tu. Cuma memang dia ada taste, tapi kalau kena ID yang betul. Dan alhamdulillah Mami Home bantu dengan sebetulnya kat sini. Saya rasa bilik ni saya suka Encik Faiz cakap tadi, cozy sebab dari segi colour. Main dengan lighting. Betul. Ice view kita akan tahan 15 tahun kalau kita tengok dari segi colour ni. Cik Arif, saya nak tanya satu soalan daripada tadi Cik Arif tanya saya. Boleh. Saya tanya satu soalan boleh? Cik Arif dah pusing satu rumah ni, berapa bintang Cik Arif nak bagi kat rumah ni? Kalau kata bintang, setiap bintang di langit tu saya akan bagi kat Mami Home lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh, saya suka lah bintang tu. So ada apa-apa lagi Cik Arif nak cakap? Saya rasa saya nak pusing kat luar pula. Boleh? Jom kita pusing kat luar sebab owner pun tengah buat landscape kat luar. Boleh. So jom kita tengok. Hati-hati Cik Faiz. Selesai sudah kita house tour untuk rumah yang bina rumah atas tanah kosong untuk banglo satu tingkat. So jika anda ada hasrat yang sama, kami syorkan kepada anda adalah buatkan dokumen merancang keuangan dahulu. Maksudnya apa? Anda perlukan ada dokumen yang betul dari segi layout plan, 3D dan sebuah harga, dan barulah kita pergi ke fasa pembinaan. Dan jika anda berminat, boleh DM kami segera, boleh like kami punya Facebook dengan Facebook page, Insta dan juga YouTube, dan layari kami punya website www.mamihome.com. Mami Home dulu, barulah reno.